Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini Kak Miza dapat satu soalan yang sangat-sangat best berkenaan isu US Israel sebab company Forever Living Products ni adalah company yang diasaskan, ditubuhkan oleh seorang manusia terpilih daripada Scottsdale, Arizona, US. Okey, soalan ni sangatlah bersopan santun. Kan Kak Miza dapat rasakan orang ni dia orang yang baik, kan, nampak tak? Okey, dia bertanya tentang kerjasama antara US dengan Israel sebab baca ni, ini adalah inisiatif saya untuk mengkaji sebelum mula. Ini bila dia mula je ni, dia dah kaji, dia mula je, dia akan speed. InsyaAllah ni, okey. Maaf, saya seorang mu'alaf dan masih lagi jahil dalam bab jual beli Islam atau ilmu perniagaan Islam, tapi saya teringin jadi kaya sebagai orang Islam dan ikut berjuang dalam mission 2455. Dia kaji AUC. Dia tahu apa mission yang kita bawa dekat AUC. Alhamdulillah. Dan orang ni dia memang kaji betul-betul, dia bukan nak cari salah ni. Sebab dia nak mula, dia nak make sure very clear, tak ada apa-apa unsur ke arah yang subhah ke apa ke. Dia nak make sure yang rezeki dia memang halal dan dia nak masuk syurga tanpa hisap. InsyaAllah align dengan kita punya mission 2455. Okay, ramai leader Muslim di sini. Semoga membantu saya untuk mendapat jawab soalan yang ada dekat bawah ni. Sangat-sangat sopan dia ni. Maybe dia belajar NLP. Kita tahu Amerika terang-terangan menyatakan we stand with Israel. Okay, dengan sini baik-baik. Forever tidak pernah mengeluarkan pernyataan we stand with Israel. Okay, walaupun dalam 2-3 hari ni ada satu company, ni pernyataan Kak Miza, ada satu company nama dia Meleluka. Dekat dalam page rasmi dia pernah menyatakan, pernah ada ayat, kita pernah dapat detect ayat mengatakan dia stand with Israel. Bahaya sangat-sangat. Tapi Alhamdulillah, Forever kita tak pernah nampak apa-apa kenyataan rasmi daripada page Forever sendiri, daripada mulut founder sendiri tentang sokongan dia terhadap Israel. Tak pernah, tidak ada. Alhamdulillah. Okey, tapi untuk puaskan hati, ni Kak Miza baca kat sini, tapi untuk puaskan hati, bagus. Kenalah bertanya juga kan pasal bisnes ni. Apakah hukum melakukan kerjasama bisnes dengan syarikat Forever yang membayar cukai kepada ke negara Amerika? Adakah kerjasama bisnes ini menjadi halal, sunat, harus, makruh dan haram atau haram? Okey, setelah itu, tadi Kak Miza dah jawab dah. Dekat bawah tu Kak Miza jawab, nanti korang boleh tengok. Okey, setakat hari ini tidak ada mufti Jabatan Fatwa menghukumkan perniagaan MLM, Forever, Amway, Sheikhli, Herbalife ni sebagai haram. Tidak ada. Okey, apatah lagi Forever memang tidak ada. Kan? Okey, jadi setelah itu apakah hukum menerima pendapatan dari syarikat Forever yang membayar cukai kepada Amerika tadi? Adakah pendapatan itu menjadi halal, sunat, harus, makruh atau haram? Okey, yang ketiga, kemudian apakah hukum menggunakan pendapatan dari syarikat Forever membayar cukai kepada Amerika tadi untuk dijadikan modal sebagai urusan membeli aset sehingga memberi makan keluarga dan membiaya kehidupan seharian? Adakah modal itu menjadi halal, sunat, harus, makruh atau haram? Okey, yang keempat, dan jika pendapatan dari sumber syarikat Forever yang membayar cukai kepada Amerika itu disedekahkan, apakah maka adakah hukum sedekah itu, adakah sedekah itu menjadi halal, sunat, harus, makruh atau haram? Okey, jadi soalan nombor 1 sampai nombor 4 semuanya berkenaan dengan hukum. Dia halal ke, harus ke, makruh ke, apa ke. Jadi kita tak boleh dah jawab. Kak Miza bukannya orang-orang yang menggubal fatwa, kan. Jadi apa jawapan Kak Miza, kita tak boleh cakap dengan ilmu yang kita ada ni, sebab kita bukan orang yang layak untuk menghukumkan halal ke, sunat ke, makruh ke apa. Jadi jawapan Kak Miza, dia tidak haram. Dia tidak haram. Macam tu, okey. So yang terakhir, yang kelima, soalan kelima, dia berkenaan dengan cukai perniagaan. Zakat perniagaan. Terakhir, lalu apakah pendapatan yang didapati dari sumber kerjasama bisnes dengan syarikat Forever membayar cukai Amerika itu boleh disucikan harta dengan membayar zakat perniagaan? Okey. So yang ni zakat perniagaan. Yang ini pun actually bukan jawapan kita. Macam KWSP kan. Kan ada yang terambil yang konvensional. Jadi disuruh untuk mensucikan
mensucikan kita punya income KWSP tu kan. Jadi yang ini pun kita tak boleh nak jawab sebab kita bukan ahli fatwa ke apa, bukan. Jadi penerangan Kak Miza adalah seperti di bawah ini. Okey. So, ini gambar-gambar yang Kak Miza bagilah. Ini untuk menyokong bahawa korang semua kena faham tau. Okey, sekarang ni Forever ni dia memang asalnya daripada Amerika Syarikat. Tetapi yang dicukaikan dekat Amerika Syarikat tu adalah apa tau? Adalah jual beli yang ada dekat Amerika Syarikat. Okey, kalau macam jualan tu contoh Forever ni dia jual produk dia dekat Malaysia. Jadi bila dia jual produk dia dekat Malaysia tu, dia punya cukai tu tak dikenakan kerajaan US, dia tak kenakan cukai terhadap jualan daripada Malaysia. Jadi kerajaan maksudnya kalau macam ada 3 bilion sale, katalah dekat US saja dia punya sale dalam 20 juta macam tu kan setahun macam tu, katalah dekat US saja. Jadi cukai yang US bayar, Forever US bayar kepada kerajaan US adalah 20 juta tu lah. Berdasarkan 20 juta. Okey. Jadinya bayangkan ada 120 negara yang bayar cukai dekat ada 120 negara yang menyokong Palestin kan, dan semua negara ni ada ditubuhkan Forever kan. Jadi 120 negara tu bayar cukai dan menyumbang lebih banyak kepada kepada Palestin tau. Yang ini yang kita nak kena faham. Okey. So macam ni pun ada bukti Jerman dia release aid untuk Palestin kan, 20 juta tu. Kan. Okey, lepas tu ini adalah negara-negara yang menyokong Palestin dan menyokong Israel lah. Against ni 14 negara daripada hampir 200 negara kan. Macam tu. Okey, jadi 120 negara yang menyokong. Okey, lepas tu ini adalah jawapan Kak Miza. Ni dia mengganggu. Okey, jadi inilah jawapan Kak Miza. Perkara yang paling tak best, Forever syarikat milik US yang bayar cukai. Perkara yang best dan jelas, Forever bukan produk dari Israel. Forever tidak menyokong kezaliman Israel, tak ada. Founder Forever tidak menyokong Israel, tiada kenyataan rasmi pun. Yes. Forever adalah syarikat global. Tak ada bukti Forever bagi dana untuk sokong perang Israel. Cuma dari segi cukai tu Forever tak dapat nak elak dari bayar cukai kat kerajaan US. Yang kelima, RM3 bilion setahun adalah sale Forever yang dikumpulkan dari 160 buah negara di dunia yang menjual produk-produk Forever. Termasuklah 40 negara Islam dan termasuk juga 120 negara belum Islam yang menyokong Palestin. 120 negara yang sokong Palestin bayar cukai dan kerajaan 120 negara sumbang berbilion-bilion kepada Palestin. Jadi hasil dari bisnes Forever jauh lebih banyak disumbangkan kepada Palestin compare to Israel. 6. US bukan top sales. Jadi sumbangan kepada Israel adalah ada tapi tak sebanyak sumbangan Forever kepada Palestin. Produk Forever, syarikat makanan sunnah dan original, tidak dicampur-campur dengan bahan-bahan lain. Secara tak langsung dalam kelas-kelas jadi dakwah kepada orang yang bukan Islam tentang superfood yang ada dalam Al-Quran. Orang yang biasa masuk kelas Kak Miza, kelas Ustaz-Ustazah AC dan Forever akan dapati bahawa ada potongan ayat Al-Quran dan hadis dalam slide. Cara mudah dan cepat untuk buat orang belum Islam faham bahawa Islam agama yang baik, mengajak orang-orang Islam jadi baik dan sabar dakwah lagi. Okey, lepas tu Kak Miza sambung lagi. Jawab semua soalan. Hukum menjalankan perniagaan FLP. Setakat hari ini tiada siapa-siapa yang letak hukum berniaga di Forever sebagai haram dan memudaratkan. Pendapatan 100% adalah jualan. Daripada jualan, ramai sangat orang Islam kita yang dapat solat normal, dapat puasa kembali dengan produk Forever. Sumbangan dari sudut duit dan doa kepada Palestin jauh lebih banyak compare to Israel. Okay, so zakat perniagaan, yes, semua orang-orang Forever bukan setakat UC saja suka bayar zakat perniagaan. Kenapa suka? Sebab semua ahli Forever akan terima CP58, penyerta income tahunan. Salinan CP58 juga diberikan kepada LSDN. So semua ahli Forever terpaksa declare income dan bayar cukai. Jadi untuk mengecilkan cukai, zakat jalan yang paling mudah adalah bayar zakat sebanyak-banyaknya. Di AUC Kak Miza memang buat kelas pengurusan cukai dan pengurusan syarikat Siem Berhad. Okey? So inilah jawapan Kak Miza. Mudah-mudahan orang yang bertanya tu dia lega dan dia buat keputusan untuk bersama-sama dengan kita di AUC dan Forever, insya-Allah. Okey? So last kali Kak Miza akan nasihatkan untuk buat solat istikharah untuk memulakan perniagaan ini. Ini yang paling penting, insya-Allah. Assalamualaikum.